Ucapan Wakil Graduan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Hajah Rubiah binti Haji Wang. Yang berbahagia Naib Chancellor UPTM, Profesor Madya Dr. Sharifah Syahirah binti Said Sheikh, Barisan Kepimpinan UPTM, MARA, para profesor, doktor, ibu bapa dan para graduan sekalian. Hadirin sekalian, wahyu pertama agama kita bermula dengan satu kalimah, Iqra, bacalah. Betapa indahnya Islam, ia tidak menyuruh kita bermula dengan harta atau nama. Ia menyuruh kita bermula dengan ilmu. Ilmu mengangkat hidup orang biasa menjadi luar biasa. Dan hari ini, kita semua adalah saksi kepada kuasa ilmu itu. Saya bukanlah anak bangsawan. Saya bermula di laluan TVET dari Sijil Kemahiran Malaysia SKM. Kemudian ke Diploma Kemahiran Malaysia di KM. Siang belajar, malamnya bekerja. Tetapi Allah selalu hadirkan manusia baik pada waktu yang tepat. Dalam hidup saya, insan itu ialah Allahyarham Profesor Madya Dr. Wan Sabri Wan Husin. Pada ketika itu, beliau adalah Naib Presiden Hal Ehwal Pelajar KPTM. Suatu hari beliau berkata kepada saya, "Borhan, kamu masih muda. Kamu boleh pergi jauh. Sambunglah belajar." Saya jawab jujur, "Dr. Wan, saya ini orang kemahiran, degree pun tak ada." Beliau hanya tersenyum sambil berkata, "Kamu ada banyak pengalaman. Itu juga ilmu. Gunakan apel untuk sambung master." Kata-kata itu membuka pintu yang saya sendiri tidak pernah nampak. Itulah langkah yang membawa saya ke master yang saya siapkan dalam tempoh setahun dengan CGPA 3.91. Dengan keputusan itu, saya memohon pembiayaan MARA di bawah Graduate Excellent Program untuk menyambung pengajian ke peringkat PhD. Bulan lepas, saya hadir ke program MARA Peace of Mind. Seorang pegawai MARA berkata kepada saya, "Encik hanya perlu bayar balik pinjaman 25% sahaja." Saya terdiam. Bukan kerana jumlahnya, tetapi kerana ada institusi yang masih percaya bahawa ilmu anak bangsa perlu diangkat, bukan dibebankan. Dan bagi saya, MARA bukan sekadar memberi peluang. MARA membuka pintu untuk saya melangkah masuk ke gedung ilmu. Di UPTM, melalui Institute of Graduate Study, IGS, fikiran saya ditempa dan diasah. Di sinilah saya belajar bahawa PhD bukan sekadar menyiapkan tesis, tetapi membentuk cara kita berfikir dan melihat manusia. Dan Allah menemukan saya dengan penyelia hebat, Profesor Madya Dr. Nisrin dan Profesor Madya Dr. Adam. Mereka tidak hanya membimbing tesis, tetapi membimbing cara saya memahami manusia, data dan realiti. Perjalanan ini tidak akan lengkap tanpa 3 cahaya hidup saya. Pertama, ibunda tercinta saya yang doanya tidak pernah putus di langit malam. Kedua, isteri tercinta saya yang tenangnya menguatkan saya.
Ketiga, anak-anak saya menjadi sebab untuk saya terus melangkah. Adik-adik graduan, PhD ini tidak susah. Yang susah ialah disiplin. Disiplin membaca, disiplin menulis dan disiplin untuk terus beristiqamah. Hari ini dunia tidak hanya perlukan pekerja, ia perlukan pemikir yang tajam analisanya, yang matang keputusannya. Sebab itu saya menyeru kepada adik-adik semua, sambunglah belajar. Kita ada MARA, kita ada UPTM. Peluang sentiasa terbuka untuk sesiapa yang berani melangkah. PhD bukanlah penamat. Ia adalah permulaan kepada satu amanah. Amanah untuk mengembalikan ilmu ini kepada manusia dan masyarakat yang membentuk saya sejak dari awal. Maka saya ingin menginfakkan ilmu dan pengalaman lapangan saya kepada pelajar UPTM dan anak-anak MARA supaya mereka lebih bersedia menghadapi ekonomi sebenar. Dan pada masa yang sama, saya bersedia menyumbang melalui kajian berasaskan lapangan serta kerjasama strategik dengan institusi untuk menjayakan agenda pembangunan ekonomi bangsa. Jika MARA atau UPTM melihat ada ruang untuk sumbangan ini dimanfaatkan, saya bersedia menyumbang sebaik yang termampu. Hadirin sekalian, jika ada sedikit cahaya pada diri saya, ketahuilah itu hanyalah pantulan daripada MARA yang membuka pintu, UPTM yang membimbing, IGS yang percaya, penyelia yang mengasuh fikiran, isteri yang menjaga jiwa dan doa seorang ibu yang tidak pernah berhenti. Jika seorang anak TVET seperti saya boleh sampai ke sini, maka percayalah setiap anak muda di dalam dewan ini boleh pergi lebih jauh, lebih tinggi, lebih bermakna. Kerana bangsa ini percaya pada ilmu dan peluang itu sentiasa dibuka oleh MARA dan UPTM. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3, hancur badan dikandung tanah, budi dan ilmu dikenang juga. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Burhanuddin bin Abdul Manan.